Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Rakyat Malaysia berpeluang untuk menonton siaran langsung melibatkan pertemuan antara Malaysia vs Vietnam secara percuma. Harimau Malaya berdepan tugas berat apabila bakal melayan kunjungan anak buah Kim Sang-sik bagi aksi kedua kumpulan F. Pusingan kelayakan akhir Piala Asia 2027. Skuad negara cemerlang membuka kempen pada aksi pertama setelah menundukkan Nepal 2-0, sementara The Golden Star membelasah Laos dengan keputusan 5-0 pada mat lalu. Malaysia berdepan tugasan besar untuk menamatkan kemarau 11 tahun tanpa kemenangan menentang Vietnam apabila kedua-dua pasukan bakal bertemu di Stadium Nasional, Bukit Jalil. Ketua Jurulatih Peter Klamovski telah mengumumkan senarai 30 pemain terakhir yang bakal dibawa menentang juara ASEAN Championship 2024 itu dengan kehadiran 7 pemain warisan dari luar negara. RTM bagaimanapun memberikan peluang kepada rakyat Malaysia untuk merasai pengalaman sebagai pemain ke-12 apabila menyediakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan tersebut. Para peminat boleh menonton perlawanan itu secara langsung menerusi saluran sukan Adam dengan segmen pra-perlawanan juga disediakan. Tarikh 10 Jun tahun 2025 Selasa. Masa 9.00 malam. Venue Stadium Nasional, Bukit Jalil. Siaran langsung Astro Arena Bola dan Sukan Urgent